Gabungkan dua cawan berwarna menjadi satu. Kemudian, susun cawan berwarna menjadi bentuk segitiga. Susunan mestilah 4, 3, 2, 1. Setelah cawan berwarna selesai disusun, baling bola ke arah sasaran sebanyak 2 kali. Tadi. Tak ada lah. Macam dia buat tadi tu. Okey, lagi. Lagi. Okey, lagi. Okey, last sekali. Okey. Balik. Letak. Okey, mai tu. Last. Tak atas kali. Okey, betul adik video tu. Sana jauh. Okey, adik. Dia dengar arahan. Lepas tu dia susun mengikut arahan. Beli motor. Lepas tu adik tuju bola tu kat sini. Bagi jatuh semua. Boleh tak macam tu? Aktiviti ni merangsang mata dan pergerakan tangan. Dan dia 4 tahun ni mudah lah kalau kita bagi arahan sekali dengan tutorial. Okey. Assalamualaikum, nama saya Anisika Izwani binti Syaful Izam, nombor ID KBN 2408107339 dan saya daripada semester 5. Saya Nuriza Afidah binti Muhammad Syahari, KBN 2408101777, semester 5, seksyen 3. Okay. Daripada aktiviti yang telah kami jalankan iaitu aktiviti mini bowling, refleksi daripada kami yang kami dapat ialah kanak-kanak tu dapat menunjukkan minat dan keseronokan semasa kami menjalankan aktiviti mini bowling tersebut. Untuk saya pula, saya dapat melihat kanak-kanak dapat menggunakan koordinasi mata dengan tangan dengan betul. Kanak-kanak juga dapat mendengar arahan ibu bapa dengan tepat dan tanpa batahan. Okay. Lagi sekali, kanak-kanak tu juga dapat melibatkan diri secara aktif untuk menjalankan aktiviti mini bowling yang kami laksanakan. Okay, itu saja. Terima kasih. Ini dia. Bola mana? Ada tak bola? Berapa tu? 4. Betul? Itu berapa? 6. 2 kan? 4 tambah 2? 6. 6 ambil lah. 6 bola. Berapa jadi? 6. Okey, berapa ikut bola? Ikut nombor. Tidak apa? Tidur. Berapa dah? 5. Boleh? Tengok molek dulu berapa? 2. Ini berapa? 3. Cukup dah habis. Berapa semua? 3.
Aktiviti ni sangat menarik untuk kanak-kanak. Aktiviti ini juga dapat meningkatkan skill pengetahuan matematik, pengetahuan awal dalam matematik untuk kanak-kanak juga. Dengar. Okey, mula. Tengok sana, tengok kakak. Tunggu kakak pilih dia. Satu dia. 1, 2, 3. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lorena Nita Anwar, KBN 2408-10414. Nama saya Nesha Sifar Teriki Sayani, KBN 2498-10116. Secara keseluruhannya, aktiviti ini dapat dijalankan dengan baik dan kanak-kanak menunjukkan minat semasa melakukan aktiviti bersama ibu bapa. Kanak-kanak dapat mengenal nombor, memasukkan bola mengikut nombor yang diberikan dan mengira jumlah bola dengan bimbingan ibu bapa. Walau bagaimanapun, kanak-kanak masih memerlukan sedikit bantuan semasa mengenal keseluruhan bola. Oleh itu, ibu bapa perlu memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara perlahan supaya kanak-kanak dapat memahami konsep tambah dengan lebih baik. Masuk. Pengetahuan. Oh, okey. Kita masuk ni. Masuk. Yang ini pegang. Masuk ni. Masukkan. Okey, dia buat. Ni. Ini pula. Ya. Ini Terus pula. terus. Okey, masukkan. Habiskan. Lagi ya. Okey. Kacau. Oh. Kacau. Pegang ni. Kacau. Pegang. Kacau.
Slow-slow tau, slow-slow. Slow-slow. Gini mama. Slow-slow. Okay, kira pula buat. Kira pula buat. Okey, buat. Okay. Satu minit dah buat. Lepas tu, dia warna orange. Warna kacau ya? Nah, masukkan kutu lagi. Banyak-banyak ke? Kira lah, tu jadi. Masuk. Kira masuk. Masukkan. Masukkan. Oh. Kacau, tak payah kacau. Lagi masuk. Kira lagi letak ke dah? Oh, dia jadi pun. Dia jadi ni kira, jadi apa? Ah, jadi boleh ni. Masuk lagi. Masuk. Oh, dia jadi tak payah kacau. Ya, jangan kacau. Lepas tu dia naik. Wow. Dia naik, dia jadi lambang. Lambang. Kau kira tengok dia jadi apa? Oh. Oh, dia naik ke dah? Sini. Sini. Tu tengok tu dia jadi apa tu? Oh. Dan hasil eksperimen yang dijadikan sejauh ini, anak-anak ataupun kanak-kanak usia 4 tahun, 5 tahun excited melihat keadaan perubahan yang berlaku pada eksperimen tersebut. Dia lebih teruja lah. Dia seronok benda tu. Benda ni baru lah bagi dia. Kira. Lepas okey lah. Budak-budak seusia 4 tahun. Okey. Kembangan dia. Okey, refleksi untuk aktiviti kami iaitu aktiviti permainan buat gunung berapi. Refleksi dari kami melalui aktiviti ini kita orang dapat tengok kanak-kanak tu dia orang gembira lah, akan dapat tengok dia orang macam excited. Lepas tu dapat tengok kreativiti dia orang untuk hasilkan gunung berapi tu, dan dia orang excited bila dapat tengok letusan tu keluar daripada cawan yang hasil dia orang buat gunung berapi tu. Okey, selain itu aktiviti ini juga dapat meningkatkan daya fokus ataupun kemahiran motor halus serta kerjasama semasa menyediakan bahan dan menghias gunung berapi. Lepas tu walaupun aktiviti ni ada cabaran sikit dari segi keselamatan barang sebab kita orang guna barang-barang yang macam warna, Suka sebab penaik, tapi alhamdulillah kita orang dapat kawan dengan baik aktiviti ni, jadi semua selamat.